27 Ogos 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dikasihan, kita telah berada pada penghujung surah Al-Qiyamah. Kalaulah kita perhatikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan kematian yang disebut detik-detiknya usia 26 hingga 40 di surah Al-Qiyamah ni, kita akan menemui bahawa hidup dan mati ni silih berganti. Yang ni mati yang untuk melahirkan anak, yang ini berkahwin. Jadi Al-Quran menceritakan kaum musyrikin ni setelah menyedari fenomena itu bahawa mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Ni orang kafir mengatakan kehidupan tu tak lain, tak bukan hanyalah kehidupan kat dunia saja, kita mati, kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita melainkan masa. Ini dapat kita lihat dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Lalu Allah bantah kata-kata mereka dengan wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang apa mereka katakan itu, hanyalah merupakan dugaan-dugaan saja. Yadhunnun, menyangka-nyangka saja. Memanglah ramai manusia tak menyedari pun persoalan hidup mati. Sebab itu Quran bawakan gambaran ni seperti yang kita lihat begitu detail dalam ayat 26 hingga 40 ni. Macam ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, ramai yang melihat kematian tapi menduganya, merasakannya itu akan menimpa sayanya. Dia lupa satu hari nanti dia pun akan mati. Bila menghantar jenazah, kita selalu berfikir kita hantar orang ni mati, tak terfikir pun kita pun akan mati seperti dia. Kita ni ibarat musafir tau. Seperti Nabi nyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kita pergi hotel mana yang paling hebat sekalipun, 5 bintang, di Mekah, di Madinah, di Turki, di London, di mana saja, macam mana banyak sekalipun wang yang kita ada, akan tiba waktu untuk kita pisah. Kita kena tinggalkan tempat itu, sama ada kita keluar ataupun dikeluarkan, kerana tempat tidak ada yang kekal akan bersama dengan kita, menampung kita, tidak akan. Jadi hidup dan mati ni silih berganti. Bila Allah menyatakan sedemikian pada hujung ayat ni, kala idza balagati taraqi, ini detik-detik yang menceritakan perpisahan manusia dengan hidup ini. Wa zanna annahu al-firaq, kan, detik-detik bahawa manusia tahu ini merupakan waktu perpisahannya. Jadi hidup dengan mati ni silih berganti. Sunatullah dalam cerita ni. Ada tafsiran yang sangat menarik lah kepada surah Ali Imran dalam hubung kait kita menceritakan hidup mati ni, kan, seperti dihuraikan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi. Ayat masukkan ayat 26 hingga 27. Ayat ini juga merupakan ayat yang kita baca kan bila kita mengalami kesukaran dalam bayar hutang ataupun orang berhutang tidak mau bayar. Baca ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Tuan boleh lihat lebih lanjut lagi doa-doa berkaitan dengan kehidupan perusahaan ke, perniagaan ke, apa perindustrian yang kita terlibat ke, hutang, dalam buku yang bertajuk Doa-Doa Usahawan. Ada tuan-tuan boleh dapati daripada Hakim Shop lah. Buku ni saya kumpulkan daripada berbagai-bagai doa, berbagai-bagai sumber bila kita mengalami tekanan hidup sebagai contohnya. Ayat ni kalau kita lihat berkaitan dengan kematian ni, katakanlah Allah mengajar kita untuk memerhatikan, ya Allah, engkau ni pemilik kerajaan, engkau ni berikan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut daripada siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hina siapa yang kau kehendaki, di tanganmu segala kebaikan. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kau masukkan malam ke dalam siang, kau masukkan siang ke dalam malam, kau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan kau terus menerus memberi rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa hisab. Ini ayat ni menggambarkan bagai kuasaan Allah tau. Mula daripada menganugerahkan, mencabut, inilah kekuasaan, diberi kepada siapa yang dikehendakinya, ditetapkan pengurangan, dia juga memberikan penambahan, kemudian keberlangsungan malam dengan siang, sampailah kepada hidup dengan mati. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi ni, pakar tafsir di Mesir, dia telah wafat kira-kira 30 tahun yang lalu. Ni beliau menggambarkan
memberikan ulasan pada ayat ini, menyatakan bahawa Allah tidak membuat kadar waktu siang sama dengan waktu malam. Kadang-kadang berkurang sekian saat, kadang-kadang malam pula berkurang pada musim panas contohnya. Pengurangan tu tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Ni kalau kita fahami ayat ni satu-satu sampai kepada titik kematian yang dimaksudkan. Memanglah ada waktu-waktu kalau kita lihat penggantian jam, detik sebagai contohnya, kalau kita travel, tukar waktu, jam dan sebagainya, kita tak menyedari tahu detik-detik yang berkurangan ataupun bertambah mengikut ketetapan Allah SWT. Macam juga kita tak menyedari kadang-kadang perkembangan anak kita yang ada depan mata kita. Berbezalah berbanding dengan kalau kita ni pergi menunaikan ibadah haji 40 hari, 45 hari, pulang baru kita perasan, ya Allah dah besar anak aku. Ataupun dia pergi mengaji di mana-mana tempat di asrama ke, tiba-tiba kita jumpa, ya Allah ada lain suaranya. Yang maksud dalam ayat ini kita lihat indahnya ayat ini, kata Imam Tawri Sya'rawi berkaitan dengan kematian juga yang beliau garapkan kefahaman ini untuk kita melihat kaitan ayat ini satu dengan yang lain. Sebenarnya setiap benda itu membesar ataupun mengurang setiap detik. Dia merupakan satu aturan yang sangat teliti, tak dapat dilakukan kecuali oleh Allah SWT yang masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Ni macam anak yang diberikan contoh ni tadi oleh Imam Tawri Sya'rawi kan. Kita tak perasan dia besar, tapi bila kita terpisah daripadanya untuk satu tempoh, kemudian baru kita mengamatinya, melihatnya, baru kita perasan dia membesar rupanya dengan cepat. Begitulah malam siang yang Allah jadikan sebenarnya. Ulama terkemuka ni telah beri contoh yang lain. Beliau baru contoh ni menarik lah, fikir luar kotak. Dia kata tengok New York sebagai contohnya, dia ambil gambar daripada satelit. Yang terlihat pada satelit itu satu titik kecil yang dapat kita lihat daripada satelit, kecil sangat. Atau Mekah lah sebagai contohnya, tak kelihatan pun tower ke ataupun Kaabah ke di depan kita. Sehinggalah bila kita buat zoom in, zoom out, besarkan gambar itu, maka kita nampak bagaimana proses itu daripada kecil menjadi besar. Maka demikianlah kenikmatan dalam hidup yang Allah berikan, kematian dan kehidupan, kata beliau. Jadi demikianlah hidup mati ni, kata Imam Tawri Sya'rawi, baik dalam pengertian hakiki ataupun majazi. Allah menggantikan antara keduanya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada orang di kalangan macam Abu Jahal tu, yang kita ceritakan pada kuliah lalu, penentang tegar Islam, penentang tegar Nabi SAW, tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia. Nampak tak? Cerita tentang kematian ni, bila Allah menyebutkan dalam ayat yang kita bincangkan ini, ayat surah Ali Imran ni, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Bahawasanya ya Allah, Engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati dan keluarkan mati daripada yang hidup. Macamlah sahabat-sahabat Nabi ni, bapa mereka merupakan penentang tegar Islam, tapi anaknya menjadi orang beriman. Dan juga kalau kita lihat mungkin tafsiran lain, kata Imam Tawri Sya'rawi ni, macam benda yang mati, telur tu satu benda yang tidak hidup lah, tapi lahir daripada ayam ni hidup, dan ayam ni pula mengeluarkan telur tu satu yang mati. Ini contoh-contoh dikemukakan ulama, dapat kita lihat dalam kita tafsir lah, maksudnya begitu luas lah. Jadi nak menceritakan bagaimana perkara yang namanya kematian ini disebut panjang lebar dalam bicara para ulama Islam, begitu juga para ahli falsafah contohnya. Apakah mati dan apa benda yang dipanggil sebagai kehidupan ni? Sukarlah untuk kita gambarkan. Ketika ahli falsafah dulu menceritakan tentang hidup dan mati, berbezalah dengan dimaksudkan antara keduanya. Contohnya macam Imam Ghazali mengemukakan bahawa hakikat kematian ni tak dapat diketahui tanpa kefahaman atas hakikat kehidupan, iaitu di manusia sendiri. Dalam istilah lain, perlu dikaji di ruhnya, nafsnya. Maka ini merujuk kepada substance manusia yang paling tinggi. Jadi hidup ni boleh kita lihat adalah penanda arasnya, macam bergerak, ada rasa, panca indera dapat berfungsi, ada perasaan tahu. Jadi kalau lihat pada Imam Ghazali menyatakan bahawa kematian ni, bahawa mati adalah terputusnya hubungan roh dengan jasad dan terjadinya perpisahan antara keduanya dan pindahan dari satu tempat kepada yang lain. Jadi kita manusia diciptakan untuk hidup kekal, tapi kita perlu pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ni kata-kata ahli falsafah lah. Manusia hidup kekal, sebab itu orang mati rohnya masih ada, rohnya akan pindah masuk ke alam barzah sebagai contohnya. Sebab itu kita dapat lihat bahawa kematian dan kehidupan ni merupakan makhluk ciptaan Allah, dan kita disuruh untuk membaca pada setiap malam sebelum tidur. Contohnya surah Al-Mulk. Bagaimana permulaan surah Al-Mulk itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Setiap malam kita disuruh baca surah ni kan. Maha suci Allah, melimpah kebaikannya, keberkatannya, di tangannya segala kerajaan, dia yang maha kuasa atas sesuatu. Dia menciptakan mati dan juga hidup.
kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu ni siapakah yang paling baik amalannya. Dia Maha Perkasa lagi Pengampun. Jadi maknanya Allah menciptakan kematian. Kematian ni menunjukkan kita kematian ni ada kewujudannya, dan bukanlah ketiadaan hidup itu, iaitu kematian itu merupakan ketiadaan sebenarnya, seperti kata Imam Ghazali tadi. Jadi kematianlah satu yang diciptakan oleh Allah. Sebab itu nanti di akhirat, yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan hadis yang menampilkan bahawa kematian ni akan diwujudkan dalam bentuk kambing yang kulitnya berwarna hitam putih. Daripada kita bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu. Lalu kambing ini kemudian akan disembelih dan dinyatakan kepada penghuni syurga dan penghuni neraka, tahu oleh kamu semua, mulai waktu ini tiada lagi kematian, tiada lagi maut. Yang ada adalah kekal. Ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila kita lihat dalam bahagian yang terakhir daripada surah Al-Qiyamah ni, bila kita kembali melihat kala idza balagatit taraqi. Tarqi ni jamak daripada tarqawah. Ini adalah bahagian tulang yang memanjang daripada halqum sampai kepada bahagian kanan, bahagian kiri. Ini adalah kinayah kepada sampainya roh di kawasan itu, di kawasan ini maksudkan taraqi ini, bahawa manusia telah sampai ke penghujung hidupnya lah. Kematian ni di kalangan ahli perubatan pun adalah perbezaan pandangan kat situ kan. Apa penjelasan tentang kematian dari sudut ahli perubatan, tuan-tuan dimuliakan? Ada yang mengatakan bahawa maksudnya adalah berhentinya jantung daripada bergerak. Betul ke? Ada pula yang mengatakan bahawa maksud kematian ni adalah otak tu sudah pun mati. Ni maknanya ada perbezaan pandangan. Dari sudut saintis pun menilai kepada kematian tu ada penjelasannya. Tapi dalam Quran menyatakan cukuplah setakat nyawa sampai di tenggorok ini dan taubat sudah tidak diterima pada ketika ini. Jadi roh bila sampai ke dada bahagian atas ini, maka orang keliling mengatakan waqila man raq. Ni orang keliling ni akan berkata siapa yang dapat mengubatnya, siapa yang dapat menyelamatkannya supaya dia sembuh. Sekiranya orang yang berada di situasi ini orang yang sangat disayangi oleh mereka lah. Tapi kalau orang yang berada pada situasi ini merupakan orang biasa-biasa yang tak ada nilai pun dalam hidup mereka, mungkin mereka mendoakan lebih segera untuk dia mati lagi baik. Jadi kata orang yang sedih ni mungkin isinya, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang yang dia banyak berjasa dalam hidup dahulu. Man raq. Siapa yang boleh mengubati? Siapa yang boleh menyelamatkan? Jadi adakah doktor yang dapat menyembuhkan? Wa zanna annahu al-firaq. Tapi yang berada dalam situasi itu telah pun pasti bahawa sebenarnya itu merupakan detik perpisahan, firaq. Orang yang sedang sakarat itu meyakini bahawa yang menimpanya adalah perpisahan dunia, perpisahan dia dengan para kekasihnya. Waltafatis saqu bis-saq. Maka satu betis berada di atas betis yang lain, melekat pada betis yang lain. Kini dia tidak mampu lagi menggerakkannya. Berada pada betis yang lain, tuan-tuan, seseorang itu kalau boleh bercakap pun akan berkata, kenapa anggota saya sudah tidak fungsi ya? Kenapa tangan saya sudah tidak merasai apa-apa ya? Kenapa kaki saya terasa kebas ya? Ya Allah, inilah di antara Jamaliatuddin fi Wasfil Maut, kata Dr. Farid Ansari dalam kitabnya, bahawasanya inilah keindahan Quran yang mengingatkan kita supaya detik-detik keinsafan itu bermula daripada waktu kita membaca Al-Quran ni. Jangan sampai ketika berlaku suasana itu barulah kita nak sedar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut dalam konteks saya ini, persiapan untuk melaluinya. Mengapakah si kafir ini dikenakan hukuman oleh Allah SWT? Maknanya si kafir juga mukhatab bi furu'iddin. Si kafir bukan saja mukhatab bi usuluddin, tapi mereka juga mukhatab bi furu'iddin. Perkara ini akan saya jelaskan yang kuliah akan datang, bahawa si kafir juga diingatkan tentang tuntutan beragama, bukan perasaan yang melibatkan akidah saja, tapi dalam perkara furu' pun turut disentuh kepada mereka, diingatkan mereka supaya jangan menyesal bila melalui saat ini kelak. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miri 104.0 My Ummah